Okay kan, pukul 8.10 ni aku nak ajak korang pergi cari sarapan nasi. Remak dia depan Speedmart Taman Merdeka Jaya. Tu nampak tepi jalan je kan. Bang, Assalamualaikum bang. Okay, yang ni RM1 bang Betul bang. Yang ini? Yang ni nasi lemak ayam RM2.5. Boleh tengok ayam bang? Boleh bang. Sini boleh bang ni abang dah buka abang bagi saya dah je. buka tadi. Okey bang. Oh besar juga ayam ni bang. Okey, ada telur suliah. Maknanya nasi lemak biasa pun telur suliah. Sama juga. Sama juga Yang ni apa? Yang ni nasi lemak telur mata bang. Telur mata. Saya nak dua. Ni dua Ni habiskan dua ni. Ni satu. Lepas tu ni bihun goreng bang. Ini bihun goreng dengan nasi goreng. Ini yang paling keras lakulah yang nasi goreng lah. Nasi goreng cili padi. Ni. Tengok boleh ah? Customer Cina yang sukalah. Tengok. Boleh bang. Boleh tengok Kita orang kata piau Negeri Sembilan macam ni. Piau Negeri Sembilan. Wah, ambil satu lah. Boleh bang. Satu dengan nasi lemak biasa bang. Boleh siap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sopan yang pertama. Dia punya sambal pedas manis tu. Woi, sedap man. Sopan yang kedua. Sopan yang ketiga. Sopan yang keempat. Kau pun buka berniaga bang? Tujuh bang. 7 sampai? Tak tentu. Tak tentu. Paling lewat pun 10 lah. Cuti? Cuti hari Ahad saja. Cuti hari Ahad. Taman Merdeka Jaya. Lepas Jumaat. Sedap weh.